Stabilo sekarang dikeluarkan warna yang baru tau. Salah satunya adalah metallic. Ni color metallic dan satu lagi color neon. Kakak tengok lukis apa tu? Lukis ni adik-adik cikgu tegur dia color ni kan best. Jom. Korang tengah buat apa tu? Tengah lukis. Tengah lukis. Korang mesti nak guna color pencil ni kan? Stabilo kan? Ibu tahulah korang kalau nak keluarkan stabilo ni, korang melukis mesti ada guna color pencil stabilo ni. Sebab apa? Warna dia cantik. Warna dia cantik. So kalau bab melukis ni, kalau diorang tengah lukis, color pencil stabilo ni mesti ada kat sebelah anak ibu. Korang tahu tak, ibu ada surprise untuk korang. Nak tahu tak apa? Nak ada something special untuk korang. Nak tahu kan? Nak siapa nak? Saya. Okay, jom kita tengok apa benda. Okay, memandangkan korang, okay, bagi ibu duduk lah kan. Manakan korang suka sangat mewarna, okay, menggunakan stabilo ni. Cantik, ibu tahu cantik. Tapi stabilo dia ada keluarkan color yang baru. Stabilo sekarang dikeluarkan warna yang baru tau. Salah satunya adalah metallic. Ni color metallic warna metallic dan satu lagi color neon. Korang mesti yes. Tak sabar ni nak lukis. Color yang baru. Ada metallic dengan neon. So korang mesti nak tengok kan color dia macam mana kan. Sejam kita tengok color neon dia macam mana. Okey, kita buka dulu. Neon color dia macam ni. Nampak tak ni? Color dia macam lebih striking yang macam color dia yang tu. Okey, untuk metallic ni yang ni. Tak ni. Ni color metallic. Sejam kita try dekat buku Hera. Kita tengok color daripada stabilo yang baru ni. Ini set color metallic dan yang ini pula adalah set color untuk neon. Dia bagi 6 batang yang metallic, 6 batang yang neon punya. Okay, first kali kita akan try dulu yang jenis neon. Yang ni color hijau. Okay, kalau korang boleh nampak. So kita akan guna color biru Guna color biru. So ni adalah color biru. Dia tak perlu tekan sangat pun, color dia dah cukup pekat tau korang. Ni macam color kuning neon. Okay, ni macam color orange yang orange neon tu. Nampak tak? Ni tak perlu tekan pun. Ni color purple neon. Dan last kali ni color pink neon. Cantik sangat color dia. Ini color metallic tau. Nampak tu? Terangnya cantik betul color dia lah. Ni purple metallic. Cantik ni. Korang boleh tengok ni. Ya Allah, cantik betul color dia lah. Tak payah tekan sangat pun dah cantik. Ya, banyak lagi color dia. Korang tengok ni color dia. Cantik kan? Nampak tak? Cantik sangat color dia. Yang ni metallic, yang ni neon. Korang rasa cantik tak color dia? Cantik. Metallic dia. Lepas tu ni color neon dia. Korang dah ada color yang baru. Maksudnya tak adalah korang bosan dengan color biasa kan. So ibu belikan sekali dengan metallic dengan neon ni. Dia ada satu set dengan ni sekali tau. Kata kalau korang nak cari pencil color yang cantik, warna dia cantik, korang boleh dapatkan ini tau. Dia ada set dia sekali. Yang ni dia ada set sekali dengan ni. Dia akan dapat pensel, sharpener, lepas tu dengan pensel tekan apa semualah. Ni dalam satu set. Okey, kalau katakan korang nak yang ni pun ada juga. Ibu dah masukkan dekat beg kuning. Korang boleh tekan je dekat beg kuning tu. Katakan anak-anak korang jenis yang memang suka mewarna, silalah beli color stabilo ni. Antaranya disebabkan Hera dulu pun masuk bertanding pun dia menang macam-macam, dia menang kan. Betul? Pakai menggunakan stabilo. So korang boleh dapatkan pensel kali ni dekat beg kuning. Okey. Nak sambung mana? Korang nak color apa? Nak guna neon kan? Okey, korang boleh pakai neon. Cantik kan? Cantik. Tadi Hera dia buat anime kan. So dia nak tali anime dia dengan warna neon dengan metallic ni. Untuk korang tengok color dia macam mana, kita tunggulah next part nanti. Okey. Korang nak pakai tu dekat beg kuning ni, korang letak.